Kami dapat view KL pada atas. Jam. Jam pedas lagi. Cik hari ikan apa ke biji? Ada motor. Weh, banyaknya beli. Apa tu air? Air ke? Air ke? Permintaan agung. Apa? Permintaan agung. Tu rokok. Rokok? Banyaknya. Mineral? Mineral kan dah ada. Tak cukup. Oh, itu mineral untuk masak Okey. Okey, kita teruskan perjalanan kita. Madam berapa lagi? Ada 112, 116. 116. Kita beli nasi lemak ah. Ya. Boleh? Okay guys, kita beli nasi lemak. So this is all our stuff. We have bread, we have air mineral, and the rest kita akan masak. Jadi korang kena tengok live kami ataupun boleh pergi ke YouTube vlog Daisy Hunter Malaysia. Tapi nak tengok vlog kena tunggu habis lah. Okay. Alright, sekarang kita nak teruskan perjalanan. The first thing adalah beli nasi lemak. Let's go. Sini ada? Sini je dah. Mana situ? Kita akan teruskan beli nasi lemak. Okay, kita boleh makan nasi lemak korang. Nasi lemak buah bidara. Amboi. Amboi. Nasi. Oh. Nasi lemak ni. Makan nasi lemak. Ataupun korang nak singgahkan sarapan. Sana kan. Mana banyak? Oh, sanalah baru best. Okay, alright. Alright. Okay. Alang, kita nak pergi mana ni? Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus. Okey, kita berhenti di satu kedai makan di sekitar Hulu Langat. Ini dia. Kedai Mbok Yuyun. Cantik kawasan dia. Jadi korang boleh singgah kat sini. Minum apa? Tu dia. Arab ngombe apa? Nasi lemak buat santai. Lokasi dekat jalan tempat lokasi kita nak pergi. Kedai Mbak Yuyun. Yang guys, kita makan dulu. Wes mangan. Arab mangan. Arab mangan. Kau wes mangan. Wes mangan maksudnya udah makan. Dalam tu. Dalam kamera. Kau ni operator. Maksudnya? Arab ngiseng. Mamut rasa kamanungsa borang toto tamah lan durjana wana wasa jambul gundul sujan motan bisa binilaya.
Ha. Kan? Kayu tu elok buat bakar tu. Oh, besar sikit. Ini dia punya bangunan dulu lah. Dulu sebab dulu tempat belancongan ada toilet dia, office apa semua. Ha.